Okey, tabungan. Bila bercakap tentang tabungan, tabungan ni termasuklah simpanan dalam bank, termasuk ASB, termasuk tabung haji, termasuk fixed deposit dan termasuk emas. Jadi tuan-puan, sebelum fikir nak melabur, nak buat apa pun tuan-puan, target dulu, adakah tabungan 12 bulan gaji dulu. Jangan sibuk benda lain dulu tuan-puan. Jangan sibuk dengan pelaburan selagi belum ada simpanan 12 bulan gaji. Tuan-puan, kita dah lalui zaman COVID. Yang mana zaman yang ramai orang susah, ramai orang hilang pekerjaan. Kita nak bekerja pun susah. Waktu tu baru kita sedar, setiap kita at least kena ada 1 tahun tabungan tuan-puan. Apa ni, perang Iran ni kan, Amerika. Kita pun bimbang, apa jadi? Kita pun takut ekonomi lumpuh beberapa tahun akan datang, kita pun takut. Maksudnya tuan-puan, kita kena ada saving. Okay. Seterusnya ialah harta. Harta ni ialah apa yang ada cash flow. Tuan-puan ingat, harta ialah apa sahaja yang kita miliki yang membuatkan duit masuk dalam poket kita. Apa sahaja yang kita miliki yang membuatkan duit masuk dalam poket kita. Kalau yang kita miliki tu membuatkan duit keluar dari dalam poket kita, itu bukan harta, itu namanya beban, namanya liability. Tuan-puan beli kereta, harta ke liability? Sebab beli kereta duit keluar. Tuan-puan beli rumah, harta ke liability? Duit masuk ke duit keluar? Kalau nak kena bayar tiap-tiap bulan tu, tak pergi kerja, tuan-puan tak boleh bayar, tuan-puan tak boleh duduk rumah tu, itu bukan harta. Itu harta tuan-puan bila tuan-puan dah mati. Waris nanti claim dengan insurans. Dari sudut kewangan, itu bukan harta. Kalau kita kena bayar untuk duduk dekat situ. Berbeza dengan tuan-puan ada rumah sewa. Sebab ada rumah, masuk income sewa. Sewaan. Itu harta. Tuan-puan ada kereta. Kereta yang disewakan, itu harta. Dengan ada kereta, duit masuk dalam poket tiap-tiap bulan. Satu kereta dah boleh estimate berapa banyak duit masuk. Mungkin tuan-puan ada tanah yang berdatang hasil. Sawit, getah, kelapa, ada hasil. Sebab kita memiliki tanah, duit masuk ke poket kita. Itu harta. Mungkin tuan-puan ada saham dalam bisnes mana-mana. Bisnes sekian, tuan-puan ada saham berapa banyak. Sebab tuan-puan memiliki, ada saham tu, tuan-puan akan dapat setiap tahun dividen. Termasuk dia, dalam bisnes ialah bisnes public goal. Buat bisnes public goal. Anything happen kepada tuan-puan, ada royalty yang public goal jamin setiap bulan walaupun dah mati. Nanti ni saya cerita pasal ni. Termasuk harta ialah harta intelek. Intellectual property. Contohnya buku. Saya menulis buku sekali je tuan-puan. Tetapi dengan buku yang saya tulis, walaupun saya tak jual, penerbit yang jual. Setiap tahun, galeri ilmu penerbit bayar saya berpuluh ribu setiap tahun. Saya tulis sekali je buku. Itu adalah harta. Kena faham apa harta, apa yang bukan harta. Banyak orang tak faham. Dia beli kereta, inilah harta. Padahal duit dia bocor, koyak duit dia tu. Berdarah kewangan dia tiap-tiap bulan nak tanggung kereta. Dulu beli kereta sebab nak pergi kerja. Sekarang tak boleh berhenti kerja sebab ada kereta nak kena bayar. Nampak? Dulu pergi beli kereta sebab nak pergi kerja. Sekarang pergi kerja sebab nak bayar kereta. Dah terbalik. Okey? Okay. Jadi tuan-puan, kekayaan kita ni ialah berapa banyak tabungan, berapa banyak harta yang kita miliki. Okey, tuan-puan, daripada harta ni nanti akan ada passive income. Passive income. Ini semua passive income, tuan-puan. Sewa, hasil tanah, dividen, royalty buku. Public gold pun ada royalty. Public gold ada royalty Dekat belakang tu, tuan-puan, ada buku. Mungkin ada buku. Hadiah persaraan buat Umi. Tuan-puan baca buku tu. Macam mana seorang dealer di bawah saya, nama Abdul Rahman, seorang anak muda yang ikut saya, yang belajar dengan saya
dalam seminar macam ni tuan-puan, pada umur dia 18 tahun lagi. Dia meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Pada usia 25 tahun. Dia ada sakit thalassemia. Ketika beliau meninggal dunia, di bawah beliau ada 2,000 penyimpan emas. Bersama dia dah ada 2,000 tuan-puan. Penyimpan emas di bawah dia. Yang mana buat transaksi jual beli direct dengan public gold. Bukan beli emas melalui dia. Kan, siapa penyimpan emas public gold? Tuan-puan beli kena melalui ejen ke? Tak perlu kan? Top up melalui sistem saja. Ejen, dealer cuma guide saja. Ada masalah baru dealer tolong bantu settlekan. Okay. Ketika beliau meninggal dunia, penyimpan emas direct di bawah beliau dalam 2,000. Seluruh empire beliau saya ingat tak sampai 5,000. Dan hari ini penyimpan dealer-dealer empire penyimpan emas di bawah beliau saya difahamkan dah lebih 9,000. Dan sehingga hari ini saya tanya kakak dia, berapa average income yang arwah ni masih dapat yang diwarisi oleh ibu beliau? Beliau cakap dekat saya baru berjumpa kakak dia minggu lepas. Dia kata 5,000 ke 8,000 setiap bulan. Kakak dia cakap apa? Musim orang beli emas banyak, itu confirm lebih 10,000 sebulan. Orang mati tu, orang dah mati. Maksudnya apa? Dengan public gold, ada satu peluang buat bisnes, dan dengan public gold kita boleh membina harta. Buat bisnes sekali, kita dapat royalty sampai mati, bahkan kita mati pun income boleh diwarisi. Itu jaminan daripada founder public gold sendiri, tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh baca buku tu. Okey.